Agak-agak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ajak tak masyarakat Mekah sembah berhala? Tak mungkin. Tapi bila berhala start masuk di bumi Mekah? Zaman pemerintahan Bani Khuza'ah yang mengambil tampuk pemerintahan daripada Bani Jurhum. Bani Jurhum kalah dalam peperangan, Bani Khuza'ah ambil. Pemimpin pertama Bani Khuza'ah, Amru bin Luhai Al-Khuza'i. Pergi ke Balqa di Syam, dia lihat orang di sana suka sembah berhala. Bila dia nak balik ke Mekah, dia minta sekok. Alang-alang aku nak balik, main sekok, aku nak balik ke Mekah. Inilah sejarah kemasukan patung Hubal. Patung yang dibuat daripada batu akik merah dengan sempurna sifat kecuali tangan kanan terpotong. Bila balik, mereka sepuh balik tangan ni dengan emas. Letak dalam mana? Letak dalam Kaabah. Bila tiba musim haji, walaupun cara jahiliah, mereka keluarkan patung letak depan pintu Kaabah. Bila orang tawaf 7 kali, berhenti depan patung. Di sinilah berlaku, mula berdoa memohon mengharap pada kawannya. Lama-kelamaan, takkan di Mekah saja kita buatlah kabilah kita, dusun kita, bani kita, sikit-sikit sorak. Bila dia membiak, kita tahu ni syirik, kita tahu ni salah, kita tahu ni sesat, kita tahu ni salah. Tapi bila masa tu memakan masa dan tempoh yang lama, dia jadi agama. Dia jadi akidah, dia jadi kepercayaan. Bila mari Nabi hak sebenar, bila mari Nabi hak betul, senang ke susah nak buang balik? Senang ke susah? Susah dah tuan-tuan.